selamat datang ke channel Apik Gadget Vlog geng. Hari ni aku nak bercerita tentang Kawasaki Z900 ni lah. Video ni aku bukan rekod atas motor ya geng. Ni aku voice over sahaja. Kali ni aku nak bercerita tentang 5 benda yang aku suka dekat Z900 ni, dan 5 benda yang aku kurang lah. Bagi aku kurang lah. Bukan tak suka, cuma kurang. Okey, yang pertama geng, aku suka dia punya power geng. Wish, lain macam lah. Dia punya power dengan torque memang aku tabik lah. Dia menggunakan enjin 4 silinder dengan keupayaan enjin 948cc geng. Bagi aku dah cukup lah. Dah cukup besar lah cc tu. Power pula dia menghasilkan sebanyak 125 horsepower geng. Manakala torque pula 98.6. Aku rasa lah memang padu geng. Kalau korang perah je sampai je di RPM 6 tu, torque dia memang mari lah. Yang kedua geng, aku suka dengan dia punya riding position. Lepas tu dengan ketinggian seat dia lah, sangat sesuai lah untuk orang yang berketinggian macam kita ni, antara 160 hingga 180 cm. Memang cuncun lah. Dia punya handle tak tinggi tak rendah kan. Dia macam standard motor naked lah. Dia tak agresif sangat. Yang ketiga kan, aku suka dia punya bunyi kan. Dia punya bunyi memang syahdu lah bagi aku ni, peminat 4-in-line ni. Dia punya bunyi tu lemak-lemak, itu basic-basic. Kalau dulu aku suka yang bunyi halu-halu macam ZS6, ZS25. Sekarang ni jiwa aku minat ke arah yang bunyi basic-basic sikit, macam Z1000 ke Z9. Okey lah bunyi dia. Kena pula pair dengan Akrapovic kan. Aku pakai ni yang kopi punya je. Yang kopi punya pun dah best lah. Memang sedap lah bunyi dia. Yang keempat kan, aku suka design lah. Kalau Kawasaki punya design ni, Z8, Z9, Z1000, dia punya design tu memang garang lagi. Dikekalkan identiti Sugumi lah. Kalau Kawasaki dia claim dia tulis Sugumi design. Korang layan tu lah. Korang layan. Aku try G5 tu, aku tarik G5 je, tengok dia punya pergi macam mana. Tak habis lagi tu. Memang sekejap je geng naik 18. Bagi aku power dah cukup lah. Yang kelima geng, aku suka Z9 ni geng. Boleh kata antara paling ringan lah. Kalau compare Z7, Z8, Z1000, Z9, yang ni yang antara yang paling ringan. Pasal aku dia punya berat basah lebih kurang dalam 211 kilo kot. Lebih kurang lah. Masa kau nak tolak tu, rasa je kat berat dia tu. Bila korang start bawa motor ni, korang akan rasa ringan, macam tengah bawa 250. Memang best lah. Tu antara yang aku sukalah dekat Z900 ni. Yang aku tak suka ada 5 sebab juga ni. Bukan aku tak suka, aku agak macam kurang sikit lah. Yang pertama geng, yang aku tak suka geng, dia punya seat geng. Seat depan tu okey lagi lah. Kalau seat belakang geng, aduh, aku rasa banyak-banyak motor yang aku pakai geng, ni antara yang paling keras lah. Memang keras geng. Kalau korang jumpa Z9, cuba tekan dia punya seat belakang, macam duduk atas kayu Aduh, kalau wife aku naik belakang kat, aduh aku kesian ni. Memang keras lah. Lepas tu yang kedua yang agak kurang sikit lah, dia punya meter lah.
Tapi subjektif lah. Kalau bagi aku lah, meter aku recommend yang lama punya lagi lawa lah. Macam ZX636 punya meter, separuh analog, separuh digital. Kecuali dia buat macam yang model baru ni, yang model 2023 lah, yang full TFT. Tapi kalau 2017 ni jarang lah kita jumpa model meter TFT. Tapi benda tu subjektif lah. Bukan tak lawa langsung geng, okey je. Cuma lagi lawa kalau full TFT ataupun separuh analog, separuh digital. Yang ketiga geng, aku kurang suka dengan dia punya braking lah. Aku tak tahulah, daripada Z7, Z8, Z9 dia punya braking, aduh. Mungkin kalau yang terbaru ni aku tak tahulah, yang 2023 ni. Kalau yang 2023 yang model SE punya guna Brembo, yang tu memang confirm dah, memang braking sedap lah. Kalau yang ni dia punya braking, aduh, macam bawa motor Z7 lah. Aku rasa ZX25 lagi padu braking daripada Z9 ni, walaupun dia pakai single caliper. Kalau korang tak percaya, korang cuba lah. Yang keempat geng, sebelum ni aku guna ZX25. Jadi ada quick shifter lah, up and down, ada traction control. Jadi model ni CC besar kan. MT-09 yang model lama pun dah ada quick shifter daripada kilang kan. Tapi Z9 tak ada. Kalau kata ada QS dengan traction control, memang ngam lah. Tapi yang model baru ni, yang model 2025 tak silap aku baru keluar tu, dah ada lah quick shift up and down dengan KTRC. Dan yang terakhir geng, aku tak pastilah motor aku ataupun semua dia punya tempat kunci tu, aduh, annoying lah. Kadang-kadang senang kan kita nak buka kadang-kadang dia punya liat, dia punya ketat tu lain macam lah. Kena main-main sikit baru boleh on switch tu. Korang punya motor sama macam tu juga ke? Yang kunci, yang pasal kunci lah. Sebab di motor aku ni, kalau nak on tu kena tolak ke bawah sikit baru boleh pusing. Kalau off macam biasa je, macam nak lock handle ke macam biasa je. Nak on switch saja kena tolak ke bawah sikit baru pusing ke kanan. Kalau kata korang punya motor sama juga, korang komen kat bawah lah. Itu sajalah 5 yang aku suka, 5 benda yang aku kurang suka. Bukan aku tak suka geng, aku kurang suka saja. Itu hanya pendapat aku korang jangan kecam pula, itu pendapat peribadi. Okay kan, itu saja video untuk kali ni kan. Kalau korang nak bertanya apa-apa, korang boleh komen kat bawah Korang nak tanya pasal maintenance ke, nak tanya maintenance 250, ZX25, Ninja 250, Z7 ke ZX6 ke, korang komen je. Yang mana aku tahu, aku reply lah, aku reply melalui video ke, macam nantilah. Okay jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.